Kalau Nadia berada di posisi pembuat dasar pada hari ini, apakah memang banyak benda lah, kita tadi bercakap pasal baju, kita bercakap pasal tenaga pulih baharu dan sebagainya, tapi apa langkah paling kritikal yang perlu diambil sekarang? Kita bercakap soal krisis tenaga. Krisis tenaga. Ya. Saya rasa langkah yang paling kritikal adalah menurunkan subsidi minyak sebenarnya, sebab itu adalah satu driving force kepada permintaan dan penggunaan tenaga dan mungkin pembaziran tenaga di Malaysia. Yep. Kita dah mulakan langkah dengan penyasaran subsidi diesel. Maksudnya kita sepatutnya pada masa sekarang lebih-lebih lagi ada keperluan dalam menghadapi krisis tenaga. Kita patut bergerak kepada penyasaran tenaga minyak. Saya cakap senang lah. Ya. Tapi sebab saya kalau pengeluar dasar, saya tak payah. Saya bukan ahli politik ya. Saya ahli politik jawapan saya. Faham. Tapi itulah, saya sebenarnya macam saya rasa saya pun ada bersuara juga dalam mesyuarat kabinet. Awal tu waktu saya masih dalam kabinet. Tapi tidak popular lah pandangan kami ni. Ya. Tapi saya menyatakan ketika mana PM bercakap tentang mahakaya misalnya. Ya. Antara perkara yang boleh dibuat dalam penyasaran subsidi petrol ataupun RON 95 ini, maka pelik kalau orang yang pakai Mercedes baru ataupun pakai Mercedes, BMW baru dan sebagainya, tapi mereka dapat subsidi. Dia pun dapat manfaat daripada subsidi. Dan mungkin lebih waktu itu zaman tidak ada perbezaan antara budi 95 mereka dapat lebih banyak dari segi absolute Betul. numbers berbanding dengan mereka yang pakai motor kapcai. Betul. Okey, hari ini kita dah limit dari segi jumlah, tetapi kenapa orang yang kaya tu in the first place masih Dan tak lagi... semestinya orang yang pakai Mercedes tak guna RON 95 boleh je sebenarnya. Ya, Kalau dia tak betul, kisah. betul. Jadi itu benda yang mungkin tidak popular lah, tapi Ya. betul, itu mungkin langkah sebenarnya paling penting. Sebab kita tahu kerajaan ada kekangan untuk pendidikan, untuk Betul. kesihatan, dan itu mungkin perlu lebih universal, kerajaan universal untuk semua rakyat. Kita kena bezakan apakah keperluan universal yang patut ditampung oleh kerajaan dan keperluan yang mungkin ahli ekonomi kata distortif, yang memanfaatkan golongan pendapatan tinggi daripada berbanding dengan golongan pendapatan rendah kan. Dan subsidi tenaga adalah satu daripada subsidi yang sangat-sangat distortif lah pada pemerhatian ahli ekonomi.